Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, next saya nak tunjukkan macam mana kita nak entry continuous ataupun kita nak counter attack. Maksudnya kita nak entry di bawah kawasan support ke, kawasan engulf ke. Macam mana kita nak detail yang engulf tu, macam mana kita nak detect yang engulf tu akan ditembuskan ataupun dia akan buat sambungan entry. Okay, contoh kita tahu setup ni kan dekat mana, of course dekat big time frame punya setup. So kita pula nampak, tiba-tiba kita nampak kat sini adalah kawasan engulfing. Contoh lah saya ambil dekat tu, ataupun kawasan support. Ramai yang fikir ini konsep 4x, which is cantik sangat, tapi ingat satu, setup buy ni cuma dari H1. Kalau kita tengok H4 dia macam mana, okay, contoh lah H4 pun ada, okay, tak apa. So pecahan dia dekat H1 pun ada, tapi ingat setup from atas ni adalah from big time frame punya setup. So kita detect lagi apa yang kita nak adalah semasa dia masuk zone, ada ke tak confirmation. And then kedua, untuk kita detect lebih awal dia nak pecah, pergilah lower time frame. Kalau nak adjust pun sampai kawasan ni, yang detailan kita makin nak precise. Okay, somewhere that area lah. Kawasan ni engulf buy, sini pun ada engulf buy. Kalau you tengok dekat kawasan box ni, dia dah dipecahkan, dia dah tak di respect. So pasti akan ada pullback, berbalik pada konsep asal pullback, breakout, pullback, entry. So kita boleh entry dekat situ. Kalau kita tengok sebelah sini ada kawasan dominan untuk kita nak cari sambungan entry. Okay, kalau kita tengok dekat sini, yes, breakout dah dan pullback balik dekat atas, which is kita boleh entry di kawasan box tu, ataupun kalau ada engulf yang berdekatan kita boleh ambil dan entry dekat situ, which is dekat sini dia pullback dan entry, dan dia drop. Kalau kita suka pun kita dapat entry dari sana. Sampai sekarang almost 200 pips. So tu setup yang mudah untuk kita dapat profit walaupun kita tak dapat entry dekat sini. Saya percaya ramai yang nak cuba-cuba lagi, cuba buy sedangkan tak ada confirmation. So fahamkan confirmation. Sama juga macam di sini setup ni. Kalau kita tengok di sini ada EF, contoh H1, dah dia break momentum, candlestick momentum. Hati-hati buat apa kita nak buy terus, kita nak cari pucuk betul-betul ke tanpa confirmation? No. So macam biasa, dia datang balik kawasan sana, dia masuk balik untuk pullback. So kita kena alert lah kawasan-kawasan yang potensi. Contoh dekat sini ada dominan ataupun blind engulfing cell, ataupun dekat dalam ni pun dominan. Okay, M5 dia still juga dominan dalam ni, tak apa, fokus dekat left tadi. Kalau you precisekan betul-betul engulf tu, saya ambil yang ditelan. Okay, saya nak ambil arrow tu. Okay, contohlah ini direct pullback yang tak baik. So datang sini balik, dapat lagi entry sell. Sini pull second entry, boleh entry sell. Nak precise lagi boleh, tak ada masalah. Pergi tengok sini masa dia masuk zone engulf, kain line ya. Ambil nilai ni, selagi mana tak break engulf tu boleh entry, dia reject je, buat lagi new engulf dan pullback lagi untuk entry, teruskan entry. Ni pun korang boleh scalping short sebab dekat bawah dah. Contoh dapat sana sampai sekarang almost 100 pips, tu pun back money. Walaupun harap korang faham mengenai breakout entry untuk continuous ni sama sekali. Kalau setup dari big time frame, ingat, kalau dapat entry setup from big time frame, cuba cari, jangan cuba lawan, cuba cari breakout pullback entry
dekat kawasan-kawasan yang berpotensi support ataupun engulfing by ataupun EF ke, detect first, make sure dia breakout dan tengok di mana dia pullback tu tepat kawasan yang kita pelajari, which is engulf ke, dome ke ataupun sebagainya. Okay, harap video ni bermanfaat dan dapat difahamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.